Alhamdulillah. Selamat petang. Selamat petang bersama Makcik Kebun hari ni. Ada senja dah ni. Dekat dah maghrib dah kan. Tapi Makcik Kebun lupa. Tadi keluar. Makcik Kebun sebenarnya lepas kucing-kucing masuk tempat dia. Makcik Kebun lupa. Makcik Kebun sebenarnya nak ambil ni buah apa? Buah. Nak ambil, nak petik daun ubi. Nak petik pucuk ubi kayu. Nak buat makan sambal belacan malam ni dengan pokok cahaya. Nak petik pucuk ubi ni. Pucuk ubi ni banyak ni. Nampak ni? Nampak pucuk ubi banyak kan? Bolehlah sikit-sikit kan? Dah tinggi dah ni. Petiklah. Nampak ni. Tu ni pun cukup. Bukan ramai pun. Makcik Kebun je. Makcik Kebun je. Nampak pucuk ubi ni. Baru minggu lepas dah petik dah. Dia subuh balik. Memang cepat subuh kan? Tu kita nak petik. Nampak ni. Pokok cahaya. Makcik Kebun dah berbunga dah ni. Ni dah berbunga dah. Petik je lah. Sebab dia tak petik lagi. Nanti nak rebus sekali. Dengan daun apa? Daun pucuk ubi. Dia kalau makin kita petik, dia akan makin orang kata bercambah lah kan. Tu dia. Alhamdulillah dapat ni banyak nak. Makan seorang ni terlebih banyak dah guys. Ini satu pucuk ubi, satu daun pokok cahaya Ajinomoto. Dapat. Dapat ni. Buat ulam. Dia tu dia. Banyak Alhamdulillah. Biasalah senja-senja ni guys. Saya tadi lupa sangat makcik ni. Alhamdulillah nampak. Dapat. Jatuhlah. Ni nampak banyak kan? Pokok cahaya dengan pucuk ubi. Lebih kurang sama tapi sebenarnya berbeza. Banyak beza ni. Sebab dia macam pucuk betik. Yang ini pucuk ubi lain. Ini pokok cahaya. Kita nak buat ulam. Nak rebus dulu. Tapi dah berbunga dah. Ni pucuk ubi. Banyak khasiat guys. Ni ulam kampung yang rare. Banyak khasiatnya. Makan dengan sambal belacan. Khasiatnya carilah sendiri ya. You all gule. Tapi yang saya tahu dia memang bagus untuk kesihatan. Fresh. Kita celur ni untuk sebab dia ada getah letek kan. Macam ada getah kan. Jadi nak kurang rasa pahit dia lah. Lembut lah sikit. Kalau nak ulam terus pun boleh. Ni. Tengok guys, betapa segarnya. Ini pokok Ajinomoto. Pucuk dia segar, berkilat kan. Kita celur tak payah lama sangat. Dan juga ini pucuk ubi pun segar-segar. Alhamdulillah. Saya ni makan seorang aje. Makan seorang je pucuk dia habis. Ulam juga guys. Pucuk dia sangat-sangat segar. Alhamdulillah. Syukur. Jom kita makan makanan yang sihat.